ambil sampai kita macam mana lagi. Wah! Lele yang menyerangkan dia, ikan keli terbaik daripada P. Tahu-tahu kena. Hati-hatilah dengan ikan keli yang sentiasa dilemparkan oleh P. Jangan makan ikan keli itu, sakit. Sakit berduri. Kali kena memang akan terus lenyap. Yang mereka tengah leading 12,000 gol. Kaya. 12,000 gol. Sememangnya satu dominasi yang ditampilkan oleh pasukan Kaiser Infinite. Macam mana Nestem nak comeback daripada situasi macam ni? Selagi mana P tu berkeliaran, selagi tu Nestem tak boleh duduk tenang. Selagi mana Lele tu tetap berenang ke arah pasukan Nestem. Nestem tak berani langsung nak berbuat apa-apa. Pergerakan yang dilakukan oleh Nestem sekarang ni, walaupun mereka ketinggalan dengan sangat jauh daripada segi ekonomi dengan 12,000 gol. Kalau mereka nak comeback tu, mereka kejayaan dengan dapat touchdown ke dalam KI, risiko remakan oleh Yums. Terus saja Kaiser Infinite. Mereka nak menghukum ke arah pasukan Nestem. Tapi sekarang ini Kaiser Infinite mereka ingin mencari untuk menutup permainan. Ya, bagaimana 200 menyumbangkan. Nomzi hilang terus nyawanya bersama dengan rakyat terbesarnya lain Deko. Telah punya defensi duet. Sia-sia saja. Fokus kepada Crystal. Kaiser Infinite membawa kita pergi ke game yang ketiga. 1-1 untuk Kaiser Infinite. Satu sama, belum lagi ada tanda juara untuk kedua belah pasukan kerana kita akan pergi ke perlawanan yang ketiga. Pasukan daripada Kaiser Infinite memberikan saingan yang sungguh sengit apabila Selena daripada P. Keajaiban dekat last pick yang dibawa masuk. Abyssal Arrow yang sentiasa terkena tempatkan pada sasaran. Dan akhirnya mereka berjaya untuk menyamakan kedudukan. Bermakna kita akan tengok game penentuan. Yang betul-betul penentuan dah. Dah tak ada game lain dah. The real match point. Betul, match point yang paling penting untuk kedua-dua pasukan. BO1. Itulah yang akan mereka pertaruhkan untuk mendapatkan wang tunai berjumlah RM1,500 daripada juara. Dan juga tangga kedua adalah RM900. Beza sangat price pool. Tekan RM600. Kalau nak tambahan RM600, kena menang. Kalau dah cukup dah tempat kedua tu, Q je, tarik diri. Tapi sudah tentu anda semua tak cukup. Kalau saya pun tak cukup, saya mesti nak menang punya. Tambah 600 siapa nak bagi? Jadi apa yang pastinya kedua pasukan kita perlu untuk memberikan serangan yang lebih sengit. This is about mindset. Kalau 1,500 main 5 orang, seorang 300. Dapat bawa balik. Apa nak bagi? RM300 macam tu je. Main Mobile Legends bang-bang satu hari dapat 300, siapa nak bagi? Korang biasa main ML satu hari tak dapat 300. Yang korang dapat main 10 game yang naik bintang 1 je. Belum tentu lagi capai glory, tahu tak? Betul. Kita pun tak nak bazir banyak masa. Your team is banning. Bazir masa, masuk terus. Kalau korang tak capai glory lagi. The Immortal One chose me to vanquish the shadows that plague this world. Sekarang drafting. Ben. Masih respect Bila Phoenixium keluarkan hero favourite dia. Macam era 404 guna Suyong. Bateri habis, saya charge tak boleh Sila. Tapi yelah, kalau kita tengok daripada pasukan Nestem. Mereka sekarang ni berada dalam keadaan yang hero apa yang mereka perlu berikan priority ban. Adakah Selena yang akan diguna pakai oleh P ataupun hero lain. Kerana pada waktu ni pasukan daripada Kaiser Infinite mereka akan memberikan keutamaan untuk ban yang kedua dan juga daripada pasukan Nestem. Always on the way. Matilda tetap juga. Your team is banning. Jadi kita akan tengoklah. Adakah Harid, Granger semua ni akan diberikan keutamaan. Tapi kalau saya jadi pasukan Kaiser Infinite, memang Cloud tu saya rasa akan ban lah. Dah 2 kali dah daripada Jarmo Cat gunakan Cloud. Bukan nak kata Cloud dia tak bahaya. Tapi sebabkan power spike daripada Jarmo Cat tu lambat untuk sampai. Jadi dia punya kekuatan tu menjadi sedikit kurang. Kalau nak dibandingkan dengan Irritable yang diguna pakai oleh siapa ni? Bukan Lord Ipan. Cha Yun Wo. Saya rasa macam mana nampak nama Cha Yun Wo. Dia pernah nampak game tadi.
Tak, rasanya macam daripada nama karakter Solo Let's Leveling. fight to our heart's content. Your Adik team pada is banning. main karakter. Oh. Tahu. Apa ada game ke? Solo Leveling sebenarnya technically komik atau Oh, dalam Korea dipanggil manhwa. komik saya baca, saya pernah lawak kampus. No one can escape my iron fist. Your team Boleh is buat komik picking. zaman sekolah, kena rampas. Kalau dia rampas saya punya fidget spinner, saya punya daman ke apa sekarang yang viral sebelum lato-lato. Kita faham. Baca komik pun tak boleh. Itulah. Janganlah macam tu. Pandaya sekarang kena mengena. Kerana first pick kita lihatkan Phoenix Yoms sekarang ini. Yes. Saya lagi I ada am orang not kena. the only Ambil one terus bound obvious by Your ini these team is step langsung. picking. Jadi untuk Riz dan juga Kiara. Okay, Kimi ada. Hylos ada. Dia boleh saja untuk digabungkan secara bersama-sama. Lihatkan yang bakal diambil oleh pasukan My mission India. is to protect lives. Alright, got him lined up in my sights. Your team is picking. panjang. Tapi mereka juga perlu panjang. Dan ini Nak fikir panjang ke tak nak fikir panjang ni? kan Nak kira juga. 9, 10, 11, Tak apalah. 12, Kita akan melihat 700. Time to drop the beat of the flag. Muscle of iron, Your team is bones of picking. steel. Bahan tu 600. Tadi saya salah kira, salah info. Sebab kedua 800. Tapi ini handsome. acak betul. Macam Gatot Kaca. Janganlah kan. Tapi Gatot Kaca ni Jambang. dia live dia jam. Jangan tanya saya. Dia ada kan cerita Gatot Kaca. Ada. Ada. Daripada tengok Indonesia. So, saya pun tak pernah tengok cerita Gatot Kaca. Macam cerita badang. Let's go. Your team Saya tak is nak banning. cakap tu badang Malaysia. Badang kita sadar. Siap boleh buat tumbuk banyak-banyak. Badang adalah Sazali Samad. Sazali Dia tak Samad perlu betul. pakai kostum. I Dia cat am dia boleh. vengeance Your team is incarnate. Badang yang satu lagi tu. Dia Badang kita tak ada kuasa halimunan. Tapi badang satu lagi tu ada halimunan pula. Saya besar. lah, cuma macam Sanjo. Your team is banning. bukanlah benda yang sebenar. Lebih baik kita tengok cerita Popeye. Makan spinach. Terus sampai Oh tangan. terus Tapi besar cerita tu zaman kanak-kanak saya betul sama. untuk Lagi-lagi makan apa betik lah kan. kan. Betul. When you gaze into Your the team abyss, is banning. Bahasa Sayur. Melayu lah kita custom bahasa Melayu. Maksud bukan betik. Spinach tu bahasa Tak, Melayu dia yang- sayur bayam. Yang duk makan I, Minotaur, Your will team finish is off picking. what was Bayam. left Sayur undone. bayam. Saya tak nak cerita Popeye. benda yang saya tak tahu. Selina kena ban. Kenapa dia ban Selina? Respect ban. Betul. Tapi bila mana Hayabusa pun kena respect ban kepada Riz. Minotaur pun sama Valor and kepada royalty Deku. in a Your dead team body. is picking. Yomot. Dia mau jungle. Tapi diorang nak message meta macam mana ni? Diorang dah bawa balik meta 4 kaki. Hylos dengan Irene. Meta 4 kaki ni lah punca diorang comeback tak silap saya. Betul. Ha. Diorang bertahan lama je dekat Milin tu. 3 lot. Lawan Blood dengan meta 4 kaki. Orang kena pakai tu meta ni. Dia dah bagi dah nama meta ni meta 4 kaki. Aku akan pakai balik ni. I Okay. lost. Tapi Kimi memang betul ada juga tadi kan? Kimi rasa macam Ini dia diorang give. rasanya Kimi Where there is kalau light, daripada Vlad tadi there yang are saya ingat diorang also ada shadows. Experience the Yang euphony of Your team is suffering. picking. Zaz. Zaz betul. Ha. Zaz ada untuk diguna pakai. Tapi kalau dah ada Kimi tu tak boleh lah. Mm-mm. Kenapa kena ada Florin sedangkan mereka boleh bawa Angela? Sebabkan mereka nak dapatkan heal yang seimbang. Kalau Angela dia selfish. Seorang je dia nak. Dia select. Janganlah jadi macam Angela. Seorang je dia nak bergaul. Baik Rafaela. Betul. Healing for everyone. Kan? Itu juga Estes. Kalau Estes diorang kena ikat tali. Matilda dia lebih ke arah siapa cepat dia dapat. First come first serve. Ya. Kau nak kau ikut. I Kau will tak protect dapat. you. Tapi Lolita. Sekejap. Lolita dia boleh halang Granger. Loyi.
Lord Ipan tu Joy kan. Okay. Buatlah segala-gala damage. Kita akan boleh pantulkan semula dengan cermin ataupun shield dia. Ship Bulwark. Jadi lama untuk kita tidak lihatkan apa nama ni Ultimate Domino Blast. yang digabungkan dengan Flicker. Kita lihatkan sebab Domino Blast ni dia punya range adalah sangat besar. Tapi bila digabungkan dengan Flicker, dia sangat-sangat lama stun. Tambahan pula skill satu daripada Lolita ni, daripada untuk awal permainan, ianya boleh untuk membantu berikan crowd control dah tentu. Daripada segi damage digabungkan pula dengan talent Conclusive Plus, ianya mampu untuk mengurangkan 50% nyawa daripada lane pemain lawan untuk level 1. Jadi bila early game benda tu berlaku dan benda tu sangat membantu. Sejujurnya untuk early game kalau nak tekanan pada goal lane tu a bit hard since Lolita akan banyak duduk dalam turret. Dan juga kalau Lolita nak buat benda tu kena risikokan dirinya untuk dive. Tapi tuan-tuan dan puan, mari kita ke dalam Land of Dawn untuk menyaksikan game penentu di antara Kaiser Infinite bertemu dengan Nestum. Siapakah yang bakal menjadi juara untuk SCM Esports Tournament 2025? Ini adalah pengakhirannya. Kita akan lihatkan keputusannya tidak lama lagi. Tapi Phoenix Humes kali ini tak ada masalah. Dia nak dapatkan dia punya purple buff dan juga orange buff. Kita tengok macam mana Lucas dekat bahagian awal permainan. Dia menerima damage yang begitu besar sekali. Tapi tak ada masalah. Dia ada kolam, dia ada revitalize. Boleh sahaja. Dia akan perkara tersebut mengisi apa yang diperlukan. Tapi kita tengok Phoenix Humes tak ada masalah untuk dia dapatkan. Macam bukan dia yang dapat. Kiara yang dapat. Tapi Kiara menerima burst damage yang sangat besar daripada P. Tadi P kita nampak dia gunakan Selena. Selena adalah early game punya hero. Mid game sakit kan. Betul. Early game pun sangat-sangat sakit. Juga sekarang dia pakai Loi dekat early game. Selagi belum ada tahu kan damage yang dikeluarkan oleh Loi. Sangat-sangat memberikan. Mungkin P ni adalah pemain yang sangat-sangat gemar gunakan hero yang boleh untuk deal damage besar. Jadi dia tahu dia untuk berlalu pergi dan bila untuk masuk. Tapi Humes bahaya dekat sini. Memang bahaya walaupun nak membuatkan shield bulwark itu tidak berikan efek kepada Joy. Tapi nampak P berjaya untuk melekatkan Kiara dan juga Deku bersama-sama dengan Ying dan juga Yang. Bila mana Nestum mereka tahu capability mereka bukanlah berada di early game. Di mana kalau Lolita nak buat rusuhan dengan Kimi tu agak sukar sebenarnya kalau nak dibandingkan dengan Loi yang boleh merapatkan saf di antara pemain Nestum. Dia bagaimana turtle cuba untuk dimiliki tapi Lolita tak boleh buat apa-apa. Loi Ipan dapatkan satu turtle buat Phoenixium. Jaya dapatkan tapi Phantom Seed telah pun dibuka. Nyawa rendah nak masuk juga. Double kill diberikan kepada Lord Ipan. Avatar Brigadian melarikan diri. Bukan melarikan diri, dia cari orang tapi tak dapat. P dapatkan Deko. Kali ini Nestum bermula dengan tidak baik langsung di mana pasukan daripada Kaiser Infinite. Mereka sepertinya selesa dengan early game mereka apabila P berjaya untuk membunuh tanpa menyentuh dengan hasil skill yang dilemparkan daripada pemain tersebut. Gold plating separuh dapat RM182 sebentar tadi untuk Darmukite. RM182 memang banyak. Mereka nak siapkan Husklaw sebagai item yang pertama. Tapi sekarang ini P tak ada mana. Beliau tak ada cara untuk memperlahankan pergerakan Nestum. Tapi Lord Ipan pun sama. Beliau diperlahankan dengan adanya Glorious Pathway. Datang pula Joy Electroridum daripada Phoenixium. Tapi tidak memberikan impak. Manakala dirinya kena stun daripada Deku buat seketika. Dan juga early game Kaiser Infinite. Mereka bermain dengan cukup cemerlang yang di mana Nestum. Walaupun mereka ada Kimi tetapi Kimi daripada Kiara kali ini orang berbisa sedikit. Kerana Deku gagal untuk buy time selama yang boleh. Malah dilanggarnya oleh Phoenixium. Hampir menyebabkan Kiara kenakan hukuman. Kalau tak disebabkan stun daripada Deku saya rasa mungkin Kiara dipaksa untuk gunakan flicker bagi melarikan diri. Dan Kaiser Infinite minit yang keempat sekarang ni. Total 11,000 gol yang dimiliki oleh mereka. Ada lebih kurang 1,000 gol saja perbezaan. Kalau tengok mid lane agak struggle untuk Kiara sebenarnya.
Tapi kuda dah pun dipanggil. Juga bersama dengan LT Fame Beast. Lihat bagaimana Riz hampir-hampir saja untuk tertumbang akhirnya. Killing spree berhasil untuk didapatkan oleh P. Riz telah pun ditumbangkan. Cuba untuk dikejar. Bercium Deku dan juga Nomji. Tetapi masalah untuk dia nak melarikan diri. Tapi kita tengok macam ada diversion yang bersedia ingin dibuka. Tapi pergerakan daripada Dharma Kite telah pun untuk tiba dekat bahagian tengah. Macam mana damage yang diterima oleh Cha Yun Wo. Agak banyak juga. Lompatan tidak terkena kepada sesiapa. Tapi turtle ini akan menjadi milik Phoenix Yum. Untuk pasukan Kaiser Infinite. Mereka ada peluang. Mereka teruskan saja tanpa melengahkan masa. Jadi itu adalah perkara yang sangat-sangat diperlukan. Mereka lebih pantas. Sampai kita tengok macam mana damage. Damage boost. Daripada P. Tu. Pedih sangat. P. Dan juga Kiara yang terima hukuman daripada damage daripada P. Kalau kita tengok pun secara menyeluruh, untuk Nestor, mereka ada cara untuk capai ke fasa, kalau betul mereka nak menang, mereka ada caranya. Yang di mana berikan semua hasil kepada Damon Kite. Yang di mana Damon Kite yang akan keluarkan damage utama kepada pemain Kaiser Infinite. Dan juga biarkan Saki-Baki lain tu keluarkan damage ataupun bantu sahaja untuk Diamond Kite daripada segi mid shield, daripada segi buy time untuk Diamond Kite keluarkan damage. Dan itu sahajalah cara yang terbaik mereka boleh lakukan. Kalau nak bertindak sebagai finisher, memang Diamond Kite saja orangnya. Riz bertindak sebagai mid shield bersama dengan Deku dan juga Nomji. Manakala Kaiser Infinite pula, kalau tengok pada keadaan sekarang ini, dengan dominasi yang dibawa oleh P, ini menjadi masalah utama. Nestor banyak hero depan. Kalau dah banyak hero depan, hero belakang ni akan kena terpias. Tengok macam mana Dharma Kite terus hilang terlebih dahulu. Lihat bagaimana mereka teruskan pertarungan. Deku telah pun dijatuhkan. Lukas berjaya mendapatkan pemain tersebut. Hilang. Empat hilang. Hanya meninggalkan 4 kaki, iaitu Riz sahaja. Di arah bahagian yang berbeza perlu untuk berhadapan dengan Phoenix Yum. Lihat bagaimana Riz dah hilang dia punya kuda. Perlu untuk balik semula. Memang kita nampak permulaan yang tidak baik untuk pasukan Nestor, tapi perlu untuk ingat, meta 4 kaki inilah digunakan untuk mereka bertahan dengan 3 lot menentang dengan pasukan Vlad Esport. Kaiser Infinite perlu untuk lebih pantas. Robot effect yang diterima daripada pasukan Nestor. Bagaimana Turtle telah pun mula muncul. Hampir masuk minit ke-7 waktu permainan. Mereka akan cuba untuk bergerak dengan lebih pantas. Husklaw dah ada untuk Dharma Kite. Kali ini Turtle ditarik semula tapi diversion. Lord Ipan seorang-seorang je kat depan. Buy time selama yang boleh. Sementara Turtle dimiliki oleh Kaiser Infinite. Dan Shadow dimiliki oleh Riz. Dengan tundukkan P. Sasarannya sangat penting. Lord Ipan juga dikorbankan oleh Damon Kite. Ini adalah satu momen yang penting buat pasukan Nestor. Kerana mereka dapat tundukkan individu yang menjadi kunci utama kepada keganasan Kaiser Infinite. Iaitu P. Telah pun dijatuhkan bersama dengan Lord Ipan. Goal shutdown yang diterima itulah yang akan memberikan ruang kepada Nestor untuk mereka bangkit kembali. Lihat bagaimana untuk Yums ataupun Phoenix Yum. Tak banyak beliau boleh buat bila berseorangan. Damage yang tak mencukupi. Glorious Pathway dibetang. Phoenix Yum akan dijatuhkan oleh Dharma Kite dengan bantuan rakan-rakannya. Dah mula kesilapan demi kesilapan dilaksanakan oleh pasukan daripada Kaiser Infinite. Menara dekat bahagian bawah tidak lagi mampu untuk ditumbangkan. Tapi kita tengok macam mana Cha Yun Wo akan terus buat part time mendapatkan menara di bahagian atas. Lucas perlu untuk bertahan. Ada Revitalize, Avatar of the Guardian digunakan untuk Red team turret has been destroyed. Yang perlu untuk bergerak beredar daripada bahagian ini. Dia tembak kena diri sendiri balik. Sakit betul sebenarnya. Ada pula Phantom Stick. Datang pula Riz. Tiba-tiba Cha Yun Wo akan terus baring di Land of Dawn buat waktu ini. 9 kill berbalas 6. Kaiser Infinite mereka tengah leading 2000 gol. Semakin lama semakin tak jauh dah. Tadi 4000 sekarang jadi 2000 gol. Yang mana mereka perlu untuk mendapatkan benda penting di bahagian mid lane. Tetapi ada diversion dekat bahagian belakang. 3 orang bersusun dekat sini. Mereka cuba untuk masuk daripada bahagian belakang. Macam mana mereka nak flanking. Sekarang kedudukan daripada Kiara begitu jauh. Tapi dikorbankan oleh Dharma Kite. Terus sahaja Nominal Blast akan dibentangkan stun tepat kepada Lord Ivan. Satu lagi kejatuhan. Dah sama, dah gol daripada 2000 hinggalah 0 perbezaannya. Kaiser Infinite. Mereka sedang berada dalam keadaan yang tidak begitu baik. Satu lagi kesilapan yang mereka buat akan menghukum pasukan mereka sendiri.
mereka akan cost the game. Di mana Lord ini dimiliki oleh Nestum. Untuk masuk percaya dan percaya dapatkan Lord. Dapat Lord, tapi mereka nak terus melaksanakan pertarungan. Mereka tak nak balik, Lucas. Dia telah pun dijatuhkan terlebih dahulu. Kurang satu manpower untuk pasukan daripada Kaiser Infinite. Dia nak guna diversion ke tidak? Tidak lagi. Oleh Crystal baru saja untuk disiapkan oleh Phoenix Yumes. Kaiser Infinite kesilapan demi kesilapan yang memakan diri mereka sendiri. Meta 4 kaki ini on fire. Dapatkan permainan semula. Bagaimana Lord ada di tangan pasukan Nestum sekarang ini. Ini yang saya nyatakan awal-awal tadi. Kalau Nestum betul nak menang, berikan semua resources kepada Darmil Kite. Dan apa yang saya nyatakan tadi dah menjadi kenyataan. Yang di mana Darmil Kite adalah satu susuk yang penting untuk pasukan Nestum bagi menangkan perlawanan mereka pada kali ini. Kaiser Infinite. Bagaimana pun cara untuk mereka nak menang? Kalau mereka betul-betul nak securekan kejuaraan. Yang di mana untuk Phoenix Siam, dia kena cari kepada Darmil Kite. Kalau nak biarkan kepada Chan Yu Wo tak boleh. Sebabkan pasti Darmil Kite akan membeli Wind of Nature ataupun Rose Gold Meteor. Lord Ipan kena buy time selama yang boleh bersama dengan Lucas. P kena jalankan tugas beliau untuk memberikan kewakilan pertama kepada pemain Nestum. Banyak sangat cara kemenangan. Sekarang ini nombor 16. Oi, kena pula kepada Dua orang kena dan bukan telah berjaya terlebih dahulu. Lucas tak mengingat bangsa. Bagaimana Lord Ipan yang menghalang pasukan Nestum untuk masuk, tapi Phoenix Yumes masuk perserangan diri. Damage besar juga boleh tahan, tetapi untuk bergerak beredar. Gerahnya dia berserangan diri, perlu untuk berhadapan dengan orang pemain. Kalau ikut dia berhenti nombor, dia dah kalah dah. Tapi bijak untuk dia bergerak beredar. Dan kalau dia masuk, mungkin dia adalah mangsa yang berikutnya selepas dia pada Lucas. 10 kill berbalas 10. Nestum yang sedang mendahului. Kali ini satu inhibitor turret berjaya untuk didapatkan oleh pasukan Nestum. Nestum pula buat kesilapan. Baru je saya nyatakan daripada Kaiser ini, kalau mereka nak menang, mereka just kena jatuhkan Darmil Kite. Dan betul-betul yang dilakukan oleh mereka. Key player yang penting daripada pasukan Nestum telah pun ditumpaskan. Tapi adakah Darmil Kite dengan adanya Great Dragon Spear, beliau akan mampu untuk dikejar oleh Kaiser Infinite? Kerana gabungan daripada Great Dragon Spear dengan Sprint bukan mudah untuk mengejar individu bernama Irrital. Jadi Kaiser Infinite, mereka ada beberapa option. Sama ada biarkan Lucas cari kepada Darmil Kite, buy time selama yang boleh, ataupun Lord Ipan lah yang akan laksanakan tugas tersebut. Memang menjadi susu masing-masing ada winning condition mereka tersendiri. Nestum, macam saya nyatakan awal-awal, bagi saja semua resources kepada Darmil Kite. Darmil Kite dengan siapkan terakhir. Dia mungkin nak siapkan Rose Gold Meteor. Darmil Kite! Macam mana opposition di situ? Tetapi lihat bagaimana mereka teruskan pertarungan. Nestum! Jaya dua akan cuba mencari Wind of Nature. Tak lama. Kerana dia akan terus kembangkan. Mereka akan diberikan kepada Hanmi. Bibi akan dicari. Double kill untuk Riz. 3 orang tumbang mencari yang berikutnya. Lucas dapat dijadikan bangsa. 4 hilang. Phoenix Yumes tinggal bersorangan. Tapi dia boleh buat apa? 4 fokus dekat dia. Triple kill kepada Kiara. Dan itu adalah penamat untuk pasukan Kaiser Infinite. Pasukan Nestum akan terus menamatkan perlawanan, menewaskan Kaiser Infinite 2 berbalas 1. Juara untuk SCM Esports Tournament 2025. Syabas kepada pasukan Nestum selaku juara SCM Esports Tournament 2025. Langsung membawa pulang wang tunai berjumlah RM1,500 menjadi milik mereka. Dan juga naib juara kita, syabas diucapkan kepada pasukan Kaiser Infinite dengan membawa pulang RM800. Jadi itulah dia grand final kita ditamatkan 2 berbalas dengan 1. Di mana satu momen saja diperlukan oleh pasukan Nestum dengan punishment yang mereka hantarkan. Walaupun mereka kehilangan Darmil Kite awal-awal, tak ada masalah. Tapi Kimi yang menjadi orang kata pemboleh ubah untuk pasukan Nestum. Kalau ikutkan Nestum kat belah kiri, Kaiser Infinite sebelah kanan. Betul. Jadi kita tengoklah secara menyeluruh kat sini macam mana mereka boleh dapatkan kemenangan. Yang pertama, Kiara dah ada item damage, Divine Glaive, penetration all the way kepada pemain Kaiser Infinite. Dan juga Riz
Beliau menyiapkan full item damage dengan Hunter Strike, Malefic Roar, Sea Halberd, Queen Swing, Nomji dan juga Deku. Just laksanakan tugas mereka. Untuk Deku agak menarik. Beliau membawa masuk Flash of the Oasis. Bila mana Lolita merembeskan dia punya perisai, akan memberikan heal secara automatik kepada siapa-siapa yang berdekatan dengan dirinya. Betul, tapi saya setuju Lolita ni, dia memang betul, dia punya skill 2 boleh halang Granger dan juga Loi saja. Tapi bila dia buka dia punya skill shield tu, menyebabkan Loi dan Granger takkan keluarkan dia punya skill. Sebabkan dekat situ hanya mengarahkan damage yang lain daripada Joy, mungkin daripada Phobius. Jadi dalam waktu yang singkat shield tersebut, ianya membantu untuk pasukan daripada Nestum gunakan peluang tersebut dengan adanya setup daripada Nominum Blast, sebabkan adalah waktu yang terbaik untuk mereka terus mula masuk. Jadi kali lagi syabas saya ucapkan kepada pasukan Nestum sebagai juara untuk SCM Esports Tournament 2025. Buat pertama kalinya, buat pertama julung kalinya untuk kita ada kejuaraan ataupun satu dalam sejarah bagi SCM Esports Tournament 2025, iaitu City Mall yang dilangsungkan secara offline, venue yang mana tak tahu. Dan juga tanya diucapkan kepada pasukan lawan mereka, iaitu apa? Kaiser Infinite. Selaku naik juara membawa pulang RM800 dan juga nombor 34 yang kita pun tak dapat info siapa nombor 34 tersebut. Tapi tak mengapa. Syabas kepada semua juga yang menyertai kejohanan SCM Esports Tournament 2025. Dan juga jangan lupa untuk beli tiket MPL MY musimnya ke-15. Besok adalah hari terakhir untuk regular season. Jangan terlepas peluang ini. Datanglah ke Stadium Juara. Tapi sebelum datang Stadium Juara, anda kena scan QR Code untuk pergi ke laman sesawang Ticket to You, ataupun anda boleh install aplikasi Ticket to You untuk dapatkan tiket berharga RM10 per match. Kalau anda dapatkan Grand Final sekarang pun boleh juga dengan harga RM25 sahaja. Jadi kena dapatkan cepat. Betul. Nanti sold out. Kecewa. Kita dah macam tahu siapa yang boleh pergi Grand Final. So better dapatkan cepat. Sebab saya yakin stadium tu akan penuh. Jadi kita dah sampai ke penghujung rancangan. Kami mohon maaf anda ada salah tutur kata daripada kami berdua. Daripada hujung rambut hingga ke hujung kaki, nama saya Cross. Ini adalah Snow. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum dan selamat malam semua. ANC. ANC.
ANC. ANC. ANC. ANC.